tak pernah dikritik sehina-hina ni tau. Coba Azad. Hang ni kalau ada depan aku ni. Tadi okey. Okey, sambung. Tadi abang nak tadi abang nak kata laki tak ada duit, kerja dunia kejam tak ada laki. Aku cakap boy. Jangan tukar-tukar ayat orang. Jangan lah. Dunia kejam pada lelaki yang tak ada duit. Malah dia Dunia boleh teruk. kejam pada lelaki Malah dia perempuan boleh yang tak teruk. ada apa. Hang sambung Kimi. Dunia kejam dekat laki tak ada duit. Okey, abang nak tukar dengan perempuan. Dan ni abang nak duit ada, tak cantik pula. Nak lagi lagu orang. Memang duit banyak tapi tak cantik. Aku hang kata tak cantik. Aku hang kata tak cantik macam ni. Aku bangkit. Macam ni hang kata aku tak cantik. 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 Aku kena bogel depan hang balon aku 5 kali tau. Kena ban bodoh nak je kita. Jangan lah. Kena ban. Tapi aku jaya nak kalau hang buat depan Kimi mesti on je. Dia terdesak aku. Tapi Kimi. Kimi buat jijik dengan aku. Nak aku punya tak ni. Kimi. Awak bang. Aku nak guna balik ayat acak bubuh kat aku. Nak guna acak dulu bubuh kat aku. Lalu aku nak bubuh hang. Kimi, kalau kat dunia ni tinggal kita dua hang, aku sanggup pilih pisau tingkap perut kau. Jadi aku terus bersama. Jangan tukar. Tukar. Cakap tidak. Bahaya. Tidak, tak ban. Kalau ada dua tinggal Kimi dengan nak sanggup buat benda lain lah macam tu. Okey. Macam tu. Tapi ni pesanan bukan kat Kimi nak siapa-siapa lah. Sebab bila nak cakap tu ayat tadi tu kan, bergurau agak ada benda ni duit tak boleh bawa pergi mati. Betul, setuju. Duit tak boleh bawa mati. Tapi 2026 ni kalau tak ada duit kita rasa macam nak. Betul. Jadi kita kena ada duit. Kita ada duit bukan sebab kita bertuhankan duit, tetapi dunia sekarang ni memang memerlukan duit. Okey, nampak Kalau tak kena warning, Kalau tak ada duit, isteri boleh tinggal, family pandang rendah kat kita, kawan jauh pada kita, kita tak mampu nak buat yang terbaik untuk anak beranak kita, kita tak mampu nak sempurnakan. Bukan kaya pun, ada duit ni cukup, kita mampu bila anak nak beli mainan, boleh pergi beli mainan yang murah-murah kat Eko. Duit sangat penting. Memang orang cakap tak ada duit tu, duit tak boleh buat mati, tapi duit sangat penting. Tak ada duit, tapi duit tak jamin kebahagiaan lah. Tu lah aku nak abang. Aku nak highlight. Tapi sekali tak ada duit pun kita tak bahagia nak. Macam mana? Duit tak boleh menjaminkan kebahagiaan. Betul, setuju tu. Tapi zaman sekarang ni tak ada duit pun tak bahagia nak. Itu betul sungguh lah. Bang. Tapi kalau macam ni, dia kot mana pun dia tolong aku tau. Tembun ni kan, dia kot mana pun dia tolong aku. Ni Kimi, aku nak bubuh balik. Kimi, kalau dunia kita ni Kimi, hang dengar. Kalau dunia kita ni, Kimi, dengar aku nak bubuh dulu, hang dengar. Aku dengar bubuhan dulu. Kimi, kalau dunia ni diukur dengan kalau dunia ini diukur dengan kasta, hang dengan aku tu jauh di bawah tapak kaki tau. tak. Wancak kata kat aku. Kalau macam ni, ada duit tak bahagia, tak ada duit pun tak bahagia kalau macam ni. Maaf dia. Jangan. Kalau benda tu. Hantar acak dia macam 6 kali.